Aku tak nak tahu. Tak nak tahu. Tak tanya pun. Oh, tak nak tahu tapi kan Malaysia ni besar asal. Kat sini juga aku boleh jumpa kau. Itulah kau. Kalau kau nak tahu ni lah nama dia Takdir. Takdir. Kau sebenarnya ikut aku kan, Fah? Perasannya lah tak. Aku ikut family aku. Yelah, ikut family kau ke jalan membina family kita. Kau tak habis dengan punchline. Pick up line kau. Punching bag kau. Alright. So kau berapa lama kat sini? Sekejap. Aku 2 malam je. 2 malam. So macam malam kau buat apa dengan family kau? Tak tahu lagi. Tengoklah diorang nak pergi mana. Kau happy no tengok phone ada best-best ke? Tak ada. Mamat ni kelakar. Dia kelakar lah. Suka buat lawak. Mamat kelakar. Kau dah ada kenal orang baru ke? Baru-baru je. Tapi dia not bad dah. Hello. Oh. Untung lah dia ada orang chat. Kena gitu je. Dia okey kan kau? Okey lah, so far okey. Tak ada red flag lagi. Untung kan dia sebab tak payah join competition. Competition? Competition apa? Akan ada orang yang boleh menang kalau bertanding dengan 10 lelaki yang tengah nak kau. Tapi dia akan kalah hanya dengan seorang je lelaki yang kau sendiri nak. Sekejap. Apa yang kau cuba nak sampaikan? Duduk. Mata aku. Tolong. Kenapa? Tolong, lagi pas. Puas lah sikit. Sayang juga kau kat aku. Aku tiupkan je, kau takut buta pula mata kau ni. Cik. Tapi kalau tak tiup pun kau memang dah buta kan? Faham tak? Kau bukan buta, cuma dia tak jelas. Sebab kadang benda depan mata, cuma yang depan mata ni biasa orang perlukan time last. Apa dia? Tak ada apa lah. Kau nak mandi tak? Jom lah, depan tu ada ikan bilis tu.